Betul lah orang cakap simpanan ni mesti dipaksa. Kalau tak paksa tak jadi. Macam salah seorang penyimpan emas Anda Empire saya, dia cakap apa? 50 gram saya lock masa harga RM327 per gram. Hari ni sudah capai RM448 per gram. Wow, mesti dia senyum-senyum happy sudah sekarang ni kan. Buat EPP rupanya. EPP ni adalah easy payment purchase. Dia menabung 50 gram ni dengan cara tabungan 10 bulan. Okay? Ataupun dia pilih 6 bulan, ada dua pilihan. Tutup mata, sekat selera. Alhamdulillah Allah izinkan rupanya boleh buat. Akhirnya dia tahu dia boleh buat. Kita ni selalu underestimate keupayaan kita. Kita kena try dulu baru tahu. Okay, jadi yang bestnya EPP ni sebab dia paksa kita menabung dan komit setiap bulan. Yang penting mesti buat kira-kira dulu kemampuan supaya kita jangan kena penalty. Sebab kalau kita tak mampu bayar certain bulan ataupun kita lambat, nanti kita kena penalty charges 10%. Banyak juga tu. Yang best yang 50 gram ni, kalau anda buat pembayaran ataupun tabungan selama 10 kali, bayangkan harga dia, katakanlah pada masa tu sekitar 9,000. Potong 10 bulan, maksudnya sebulan kena bayar 900 sahaja. Tapi hakikatnya, harga 50 gram sekarang ni sudah cecah 22,000. Harga 9,000 tu saya sebut, pada tahun 2018 saya beli, 9,540. Hari ni sudah naik kepada 20,000 lebih. Tapi jangan pernah membuatkan anda berhenti beli emas sebab harga emas dia akan naik jauh lebih tinggi lepas ni. Kalau ada kemampuan 22,000 ni, kalau anda buat EPP sebulan komitmen dia sekitar 2,000 lebih. Selepas 10 bulan anda akan tersenyum memiliki 50 gram yang anda lock harga dia 10 bulan lepas. Best kan? Ingat, bukan emas yang menjadikan kita kaya tapi ilmu. So follow saya untuk lebih banyak lagi kisah-kisah inspirasi tentang kejayaan penyimpan emas Anda Empire saya dan juga ilmu dalam emas dan keuangan. Follow Formatics.